Baiklah, semua bangun. Ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina wa tafassir alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik, duduk. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kerana awak telah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik. Hari ini kita akan sambung balik pengajaran kita untuk subjek asas komputeran. Baik, sebelum tu, saya nak awak lihat di hadapan ni ada dua gambar yang berbeza. Apa bezanya? Kabur. Yang mana satu? Kanan ke kiri? Kanan. Yang kiri ni handsome tak? Handsome, cantik. Tapi yang kanan ni awak nampak apa? Blur. Sakit hati tak kalau nampak macam ni? Baik. Sakit mata. Okey, jadi macam ni. Untuk perbezaan kedua gambar ni adalah gambar yang belah kiri ni gambarnya resolutionnya HD. Jadi awak nampak jelas, terang. Nampak menarik di mata awak. Bila awak tengok yang belah kanan, gambarnya dia blur, pecah. Maknanya dia masalah pixel. Okey. Jadi dengan perbezaan ni kita akan belajar tajuk kita, iaitu bab 2.2 ukuran data. Kenapa tak ikut? Maaf tu. Kenapa tak ikut? Assalamualaikum. Baik. Jadi hari ni kita akan belajar bab 2.2 ukuran data. Jadi tadi kita ceritakan pasal gambar tu, kenapa sebelah cantik, sebelah lagi blur. Jadi kita akan tengok macam mana dengan perbezaan pixel akan masalahnya gambar tu jadi cantik ataupun tidak. Okey. Kita teruskan. Baik. Untuk hari ini kita akan belajar 3 perkara sahaja. Yang pertama adalah menyatakan unit ukuran. Siapa tahu unit ukuran tu apa? Macam pembaris. Dekat pembaris ada unit ukuran apa? Siapa ingat? Sentimeter dengan milimeter. Jadi untuk yang kita akan belajar hari ini, dia ada dua jenis. Maknanya untuk unit ukuran image digital daripada bit hingga ke terabyte, dan untuk audio, maknanya yang kita dengar kat handphone tu kan, ada voice apa semua tu, kita dengar, dia pun ada dia punya unit ukuran, iaitu digital, hertz dengan kilohertz. Daus ngantuk ke? Tak Okey. Seterusnya, untuk yang kedua kita akan belajar menerangkan hubung kait antara resolusi, dimensi dan kedalaman bit warna terhadap quality image. Jadi dengan hubungan ni kita akan fahamlah bahawa benda ni dia saling berkait untuk penghasilan satu image atau video yang baik. Dan yang terakhir kita akan belajar untuk mengesan perbezaan kualiti audio berdasarkan kadar sampel melalui activity analysis. Maknanya kejap lagi kita akan dengar audio dan kita dengar apa ni? Kita akan kesal lah. Apa efek bila audio tu problem. Okey, seterusnya. Okey. Siapa kenal gambar ni? Ni gambar apa? Game apa ni? Siapa tahu? Game Mario, betul. Mario. Game Mario ni siapa main dulu? Semua main? Wah, bagus semua. Semua orang. Baik. Jadi tak jumpa? Tak apa, nanti saya tunjuk. Okey, untuk game Mario ni dia telah berevolusi daripada gambar yang 0 bit sehinggalah ke full HD, dan sekarang pun ada lagi game Mario. Daripada dulu saya tua pun dah main. Okey. Jadi awak nampak perbezaan. Daripada 0 bit ke HD. Makin lawa ke makin buruk? Makin cantik. Jadi kita akan belajar bit ni adalah pixel. Maknanya elemen pixel ni adalah elemen terkecil yang membentuk paparan image pada skrin. Maknanya semakin lawa image tu, makin banyaklah pixel yang digunakan. Maknanya setiap satu kotak kecil ni membawa maklumat warna dalam bentuk bit, iaitu 0 dan 1. Jadi dengan gabungan ribuan pixel, dapatlah menghasilkan gambar yang makin cantik. Baik, bagus.
terlebih. Okey. Bila kita nak faham tentang image ni, kita akan kena tahu 3 atribut untuk image digital. Ada 3 perkara yang penting. Yang pertama sekali apa? Dimensi. Baik, dimensi ni adalah ukuran panjang dan lebar image dalam unit pixel. Jadi, siapa pernah tengok YouTube? Pernah tengok YouTube tak? Pernah tengok tak tukar resolution tu? Kalau resolutionnya kecil, lawa ke buruk? Jadi kabur. Jadi kalau dia makin tinggi, dia makin cantik. Baik. Yang kedua, resolusi. Maknanya ketajaman image diukur dalam unit DPI, dots per inci. Dan yang terakhir adalah kedalaman bit warna. Maknanya makin banyak warna, makin cantiklah penghasilan sesebuah image. Cikgu hilang. Cikgu hilang. Itu apa cikgu? Oh, ini mic. Canggih lah. Kita kan belajar internet. Okey, kita sambung balik. Okey, sebelum kita mulakan tajuk yang baru. Saya nak tanya balik kepada anda semua. Apa yang anda dapat tadi daripada bit-bit ataupun DPI yang tadi? Makin banyak. Makin banyak? Makin banyak Makin tinggi, makin dalam, makin cantik. Okey. So hari ni kita akan sekarang kita akan belajar tentang kualiti lawan size file. Okey, dalam setiap bit warna, dalam setiap DPI yang kita pakai, semakin banyak kita pakai, semakin besar file yang kita gunakan. Okey, contohlah kita nak tambah image lagi tajam dengan jelas. Kan, daripada gambar yang Super Mario yang game tu, daripada 0 bit hingga HD. Bila dia dah masuk HD, dia akan size file dia akan lagi besar. Okey, seterusnya warna lebih realistik. Bila dia dah pixel dah banyak, dah ditambahkan dalam bit tadi, jadi file tu akan besar dan juga warna lagi terang dan lagi lawa. Cuma problem is size file dia akan bertambah lah, daripada mungkin berapa kilobyte size kepada beberapa megabyte, dan mungkin boleh jadi gig. Okey, gigabyte. Okey, jadi kalau kita nak buat gambar, kita kena pandai untuk pilih format gambar, dan juga kalau nak letak resolution, kalau andai katalah kita nak letak dalam contoh web, web pun paling tidak tak tinggi pun kita pakai DPI dia. Okey, tapi kalau untuk cetakan, memang kena pakailah. Contoh kita nak cetak banner, kan, sebab banner besar betul. Jadi paling tidak kita pakai 300 DPI. Tapi DPI tu dekat sini tadi, dots per inch. Okey, sebab tu kita kena ingat dimension, resolution dan juga kedalaman bit. Apabila 3 benda ni digabungkan, okey, makin besar dimensi, makin tinggi resolusi, kedalaman bit pun makin besar, maka terjadilah kita punya file tu makin lama makin besar. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah hierarki unit ukuran data, iaitu yang tadi kita ceritakan, daripada bit sehingga terabyte. Makin besar file awak yang gunakan, daripada resolution, dimension, bit, maka makin tinggilah dia punya size yang akan digunakan. Okey, contoh bit, katanya bit lah dalam sistem. Okey, ukuran dia 0 ataupun 1. Bila naik atas sikit kepada byte, dia akan jadi, contoh sebab tadi kita kira ukuran 0 sampai 1 betul. Jadi bila 8 byte bersamaan 8 bit bersamaan dengan 1 byte. Okey. Nak jadi kilobyte, dia akan jadi 1024 byte. Okey. Bila jadi megabyte bersamaan dengan 1024 kilobyte. Okey. Bila jadi gigabyte, dia akan jadi 1024 megabyte. Dan bila nak jadi terabyte, lagi besar. Okey. Jadi 1024 gig, yang sangat besar. Okey, contoh, Kenapa dia 1.24 dia tak jadi 1000? Macam 1 meter 1000. Susah je. okey. Oh, dia 8. Okey, sebab bila awak tengok balik dekat byte tadi, 8 byte bersamaan dengan 1 Satu bit. bit bersamaan dengan 1 byte, betul? Jadi darabkan dengan
Jadi dapatlah per kira je saiz macam gini kisahnya. Okay, so anda semua ada telefon di tangan, betul? Kenapa tak ada? Kena rampas. Oh, main game ni kerja ni. Okay, boleh anda scan di sini. Scan dulu. Nanti cikgu akan buka. Bukan scammer ya, scan. Scanner bukan scammer. Bukan scammer, scan. Agak di sini. Macam mana sebut dia cikgu? Slido. Okay. Just kalau dalam aplikasi just nama Slido lah. Slido. Sebab cuma bila nak dijadikan web dia kena jarak sikit lah. Gitu. Aku ke apa ni? Sekejap Semua tak buat telefon. Tak lagi. Kena rampas. 50. Lain aku ke apa ni? Kau boleh? Buat air bukan benda lain. bukan apa tu? Okay, kalau tak boleh masuk, cuba try kat sini pula. Okey. Dah boleh jawab ke cikgu? Okay, dah boleh jawab. Kalau yang mana dah boleh masuk tu, sila jawab. Kita akan check siapa yang faham dalam kelas tadi. Yang dimasukkan dengan dimensi image. Okay, semua boleh jawab dalam info masing-masing. Ukuran panjang dan lebar image. Next cikgu. Dah jawab belum? Internet tak apa-apa. Internet saya siput dah cikgu. Astaghfirullahaladzim. Saya dah scan tapi tak ada. Tak masuk lagi. Soalannya. Dia masuk. Itu baik. Ui. Ini macam ni Kita kongsi lah. Dah Okay, next lagi. Oh, boleh lagi. Okay. Boleh. Kalau tertinggal kita boleh return balik. Next Oh, cikgu yang kawal next tu. Ya, saya kawal. Satu si cikgu. Okay, kita tengok. Dah habis? Dah habis. Oh. Saya ingat banyak soalannya. Banyak. So result. Ada 5 orang jawab. Oh tu. Bila tidak tadi. Kunci. Berapa bulan tu? Denda dia tu? Denda dia? Aduh, ada yang tak jawab betul ni. Berangan dalam kelas ni. Tak jawab langsung pun ada. Anak murid cikgu kat depan ni ramai ni. Macam mana ni? Saya betul. Okay. Tak baik. Soalan berikutnya yang last lah. Ni tak tahu ramai betul ke salah ni. Okay, 1, 2. Okay. Baik semua. Coklat. Okay, cikgu nak beri noise dulu. Alhamdulillah. Sedap sikit buah minum air tadi kan. Okey. Jadi cikgu akan teruskan dalam bentuk penerangan dalam audio digital. Tapi cikgu nak tanya dulu dekat sini, siapa yang suka mendengar lagu? Angkat tangan.
Dia suka dengar lagu. Oh, awak tu kenapa dua tangan? Mewakili berapa pelajar? Suka sangat. Allah. Okey? Okey. Jadi kan, pelajar mana yang minat, yang suka dengar lagu tu, kena buka telinga besar sikit. Okey? Jadinya sekarang ini kita akan belajar audio digital. Tadi kita belajar apa? Image apa? Siapa ingat? Image, quality image. Okay, kita belajar quality image. Jadinya yang kedua ni, cikgu akan teruskan dan masukkan kepada audio digital. Okay, kita akan belajar macam mana kita nak tahu, nak menilai level quality bunyi tersebut. Okay, jadi kalau kita lihat yang pertama, okay, kalau kita lihat simbol dekat sini, okay, 1 Hz. Okay, 1 Hz itu bersamaan dengan 1 Hz. Okay. Jadinya yang kedua, perkataannya adalah 1 kHz. Okay, 1 kHz bersamaan dengan 1000 Hz. Okay, masih dalam Hz lagi. Okay. Yang kedua, yang ketiga, 1 MHz. Yang ini dia dah besar sikit. Okay, dia dah besar sikit. Jadi 1 MHz ni bersamaan dengan 1 juta Hz. Dan yang terakhir iaitu 1 GHz. Jadinya pelajar kena tahu benda ni 1 GHz bersamaan dengan 100 juta Hertz. Okay. Jadinya pelajar mesti kan terfikir apa tu Hertz kan. Jadi yang pertama sekali, Hertz ini adalah bunyi sesuatu bunyi analog yang ditukarkan kepada bunyi digital. Dia kena lalu satu proses ini iaitu dipanggil sebagai proses persempelan. Okay, jadi dalam proses persempelan inilah kita akan tahu bilangan sampel bunyi yang dihasilkan, yang diambil dalam satu saat. Jadinya hertz yang ke atas ni semua pelajar, semuanya diambil kira dalam satu saat per kilohertz. Okey. Seterusnya cikgu akan teruskan. Okey. Jadi sekarang ini cikgu akan tunjukkan satu video. Okey. Cikgu cuba dudukkan. Okey. Sabar. Dengar dulu. Okey, pelajar, cikgu nak tanya. Okey, yang atas ni tak perlu tengok, kita tengok yang bawah iaitu sample rate. Okey? Jadinya dekat bawah ni, okey pelajar, kalau pelajar lihat dan dengar, okey, kita dengar daripada sini tadi, apa yang awak dengar tadi? Bunyi dia jelas atau tidak? Jelas. Daripada nilai 40 kHz ni, bunyi dia jelas, sederhana jelas, sampai 22 ni dia dah kurang sikit. Okey? Dia dah kurang sikit sehinggalah semakin kurang kilohertz dia, semakin kurang dia punya bunyi. Okey? Cikgu ulang semula bagi awak dengar. Okey? Okey, cuba tengok depan. Okey, dia sedap bunyi, dia dah sederhana. Yang ini dia dah macam terkelup, kan? Dia dah rendah sikit. Okey? Makin rendah dan semakin rendah semakin tak best bunyinya. Jadi ini adalah nilai ataupun level sample rate yang dihasilkan bunyi. Okey? Seperti mana yang kita tahu, semakin tinggi dia punya sample rate dia, semakin tinggi dia punya semakin jelas tahap suaranya dan semakin besarlah fail yang dihasilkan. Okey? Faham belajar? Faham. Okey, kita merujuk kepada slide tadi. Nak tengok lagi. Okey. Okey. Jadi, kita lihat orang kata carta di depan ini. Okey. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Dalam kelas kena jaga adab. Bila cikgu tengah mengajar, pelajar semua kena diam, dengar apa yang cikgu ajar. Okey?
Okey, kita lihat yang pertama iaitu panggilan telefon. Okey, semua pelajar mesti pernah dengar guna telefon, call orang, call ibu ayah kan. Tren-tren hello kan. Call jangan. Okey, call tunang kan. Allahu akbar. Okey. Jadi terfikir tak dekat sini kan pelajar? Kenapa bila kita call dia punya suara dia macam kosong, macam tak best, macam kita tak dengar bila kita tengah nonton YouTube kan. Tak jelas. Kenapa? Tak menjiwai. Okey. Ya, sebab dia punya nilai jumlah kilohertznya berkurang. Seperti mana dalam video tadi, okey, kalau semakin kurang kilohertz dia, semakin kuranglah jelas bunyi dia. Tapi ada satu kelebihan. Okey, kalau panggilan telefon dia tu, okey, 8 kilohertz semakin kurang, okey, ada satu kelebihan, dia punya data, dia punya file dia pun akan berkurang. Sebab tu kalau call, dia akan guna 8 kHz ataupun yang kurang supaya dia mudah untuk masuk. Cuba bayangkan pelajar, kalau kita tengah call, dia guna kilohertz yang tinggi. Agak-agak sampai tak apa yang kita cakap? Sangkut-sangkut. Ya betul. Contohnya macam aplikasi WhatsApp. Tu kadang-kadang dia lambat sedikit kan sebab dia menggunakan kata storan yang tinggi. Tu contohnya lah. Jadi kalau call biasa dia akan guna 8 kHz. Okey, yang kedua, cuba baca seorang ni. Radio. Untuk radio dia gunakan kebanyakan stesen radio dia guna 22 kHz. Okey? Bukan kilometer kilohertz. Jadinya 22 kHz ni dikira tahap sederhana lah. Tapi bagi orang-orang yang betul-betul minat muzik, dia akan dengar juga dia punya kekurangan dalam radio. Okay? Yes. Kalau orang yang pandai main audio kan pelajar kan, dia akan dengar, dia kurang syok dia dengar. Okay? Dia tak syahdu, tak menjiwai kan. Kan? Aku yang kena. Okay? Seterusnya. Okay? Boleh dengar lagi, tak ada masalah. Okay? Masa je lah, cuma di tahap sederhana. So, kalau dia tahap sederhana, maka dia punya storage dia pun sederhana lah. Dan yang terakhir, iaitu rakaman CD ataupun YouTube ke apa segala platform lah. Kalau kita pilih bentuk HD. Apa maksud HD? Pandai pelajar yang bernama Rabbani. Allah Akbar. Okay? Coklat. Okay, jap kosong. Okay. Kalau kita pilih audio yang HD bawah ni, okay, dia punya jumlahnya bermula daripada 44 kHz. Yang di mana start daripada 40 dan ke atas ni, dia akan menjadi lebih tinggi. Lebih jelas. Tapi ada satu kekurangannya. Apa dia? Data yang besar. Yes. Dia perlukan storage yang besar. Sebab tu kalau untuk call, untuk radio, dia tak sarankan untuk audio yang HD ni lah. Untuk yang radio, untuk panggilan telefon, dia guna yang kilohertz yang disediakan ini je. Kita lihat dekat bawah tu, semakin tinggi kilohertznya, semakin banyak butiran bunyi yang dirakam dan menghasilkan audio yang lebih jenis dan jelas. Cuma satu kekurangannya iaitu storage-nya semakin besar. Next. Jadinya saya nak bagi satu aktiviti. Memandangkan sekarang pukul berapa ni? Saya tak ada jam masa ni. Pukul 2.40 memandang kita punya kelas ni kelas petang kan. Jadi ni saya tengok pelajar pun dah lemah kan, tak bermaya, ada yang tak makan tengah hari kan, balik sekolah sekolah agama pagi tadi. Kita masuk sekolah mendengar. Jadinya sekarang ni saya nak semua pelajar boleh scan. Boleh scan yang mana ada bawa handphone tu kan. Zaman sekarang kan dah canggih, dah ada handphone setiap pelajar. Boleh scan. Scan dulu.
Mengapa bukan? Okey. Puan tak suruh. Okey, dah masuk? Dah Okey. Boleh tulis nama sendiri masing-masing. Okey, kemudian pelajar tengok ada satu soalan dekat situ dan berserta jawapan cikgu. Okey? Jawapan cikgu sambil-sambil awak tulis Okey? Dia kata, soalan, mengapakah rakaman audio di studio dia memerlukan kadar sampel yang tinggi seperti 48 kHz berbanding radio. Radio tadi berapa? 22 kHz. Okey. Jadi, ini jawapan saya, pandangan saya. Kadar sampel yang tinggi seperti 48 kHz. Dia memastikan lebih banyak data bunyi yang dirakam per second setiap saat untuk meningkatkan ketetapan dan kualiti audio. Okey? Jadinya bila kita rakam dalam studio, kita perlukan suara yang sebenar, muzik yang sebenar. Dia tak perlukan orang kata seperti macam dalam radio ke, dalam call ke kan. Jadi itu tak berapa sesuai lah. Jadi bila dalam studio dia perlukan dia punya kilohertz yang tinggi. Bila kilohertz yang tinggi dapat menghasilkan bunyi yang baik, yang jelas. Okey, saya nak semua pelajar baca soalan ni kemudian bagi jawapan yang ringkas saja. Okey? Kita tak cukup masa ni, masa setengah jam je subjek kita ni. Okey? Okey. Yang ringkas sahaja. Saya tak perlukan panjang-panjang, pening. Okey. Okey, kita lihat yang pertama. Kita lihat kat sini apa pelajar yang nama Moraini Hikus. Okey. Dia kata untuk suara dan bunyi muzik yang jelas. Betul. Okey? Okey lagi seorang lagi cepat. Betul. Sebab apa? Dalam studio kita nak menghasilkan nyanyian ataupun suara ataupun muzik yang jelas. Okey, lagi ada? Tak ada? Nak dengar lagu dengan bass. Ya, bila kita dengar kadar hertz yang tinggi, maka dia dapat menghasilkan bunyi yang jelas. Barulah kita menjiwai. Okey? Okey, dah cukup. Makin merapu nanti nak muri aku ni. Okey, sekarang kita merujuk kepada slide tadi. Okey, kesimpulannya dekat sini. Okey. Apa yang pelajar faham tentang pembelajaran hari ini dalam bab ukuran data? Semakin besar bit di Malaysia, semakin besar file yang digunakan. Yes, pandai. Lagi? Siapa yang boleh jawab? Ingat lagi tak cikgu ajar yang pertama bab apa yang gambar, yang detail, yang HD? Bab quality image. Dalam bab quality image tu, apa yang diterangkan 3 atribut tu? Dimensi. Lagi? Resolusi. Lagi? Kedalaman bit warna. Jadi bila tiga-tiga itu berkait dan dia punya saiznya pun makin besar, maka hasil gambar tu pun makin cantik. Dan apa satu kekurangannya? File makin besar. Ya, storage atau file makin besar. Yang kedua kita masuk kesimpulan untuk audio pula. Tadi image, audio. Okey, kalau audio dia guna apa dia punya unit dia? Hertz. Hertz. Okey? Hertz atau kilohertz. Okey? Jadi pun sama juga dia punya sifirnya, okey? Semakin tinggi dia punya hertz, semakin jelas bunyinya. Lagi satu, apa kekurangannya? Storan juga. Ya, storan dia juga dia makin besar. Okey. Jadi sebelum kita menghabisi kelas kita pada hari ini, saya nak bagi kerja rumah secara online. Memandangkan sekarang kita belajar dah disediakan telefon masing-masing. Kita masuk abad yang ke-22. Jadinya saya nak semua pelajar boleh scan dulu QR kat tepi tu. Bila hantar cikgu? Bila last hantar cikgu? Apa? Last hantar bila? Last hantar. Okey, minta maaf. Cikgu terlupa. Cikgu akan buka pada hari ini, pada jam 2.30 ini. Dan cikgu akan tetapkan masa last hantar sehingga pukul 12 hari esok. Hari esok hari apa?
Hari Isnin. Okey. Last hantar sebelum pukul 12 hari Isnin. Okey, nanti dalam latihan ini pelajar ada satu kelebihan yang di mana pelajar boleh buat pada bila-bila masa. Okey? Macam promote barang pula Okey, pelajar boleh buat pada bila-bila masa. Okey? Jadinya soalan ini cikgu akan berikan 10 soalan. Okey? Cikgu akan berikan 10 soalan dan pelajar kena jawab. Jadinya soalannya semua mudah saja dalam bentuk objektif. Ada hadiahnya nanti saya akan cek pada malam tersebut dan saya akan pilih 3 yang terbaik. Okey? Dan kelas akan datang nanti kita akan bincang sama-sama. Okey, jadinya sampai di sini saja. Ada apa-apa soalan? Tak ada Okey, kita tutup dengan Masjid Kifarah dan Suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.